Makcik boleh tengok sini. Kenapa dia saya nak buat ni? Aneh. Tak apa dia makcik. Jangan tu tak fikir lagi. Jangan fikir lagi. Okey. Dia kau ni Kak apa nama? Kak Amor lah. Kak Amor lah. Okey, Kak Amor juga. Adik Kak Amor juga. Okey, kau. Kak Amor duduk betul eh? Okey, duduk posisi yang tegak. Okey, Kak Amor duduk di tengok. Okey. Okey. Kau tak ada tengok saya cakap apa? Okey. 1 2 3 4 5 boleh. Guna tenaga dalam ni Guna tenaga betul-betul Okey. Guna dah. Tak tenaga ni. Tenaga sikit. Kita baju. Lawan. Okey. Okey. Rasa ke tenaga tu boleh? Okey, matikan dia. Okey. Sekarang ni Cikgu Eli, dia duduk sana, dia ambil telefon. Dia ambil PC duduk, dia pergi. Okey. Sekarang ni Cikgu Eli pergi telefon, dia tak stop pergi telefon, pergi PC. Kak Ibu ni tak pergi pun PC ni. Tapi nak tengok tenaga dari tubuh Kak Ibu ni gelombang akan berlaku. Walaupun jarak deh. Okey, sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kamu guna tenaga dari dalam Kamu rasakan. Nampak kan? Lain kan? Lain sikit. Ada masih lain sikit. Rasa ada okey. Rasa ada tenaga macam kuat sikit. Kuat sikit. Nampak? Dia yang rasa. Jadi law ni nak wayaknya. Okey, terima kasih. Amal dah. Jadi law ni rasa lah. Nak wayaknya telefon ni memang nak kata bahaya tu. Tak ada kata. Lama zaman law ni orang pakai belakang dia. Kalau tak pakai kita tinggal di sana juga. Tapi saya jumpa juga seorang orang yang mari. Orang hebat, orang kaya juga. Tapi nak wayaknya telefon, guna telefon tu lagi dah duk buat ni dia. Jadi nak kayak gitulah. Okey. Sekarang kesimpulannya daripada testimoni tadi, hang ada dalam ni, sahabat kita ada dalam pihak ke tu. Kalau tak pihak boleh tanya sekejap. Kekuatan dia, banyak sebab kita sapu supaya habis pakai kuantiti sedikit dengan kuantiti yang banyak. Beza je. Kalau kata nak akak buka ambil banyak mana ada sikit kat pinggir ni. Tambah lain lah bezanya. Deh. Nak wayaknya tenaga tu dia akan begitu. Berganda. Berganda. Sebab masa cakap Amor tadi lah. Kalau betul-betul kita nak tubuh kita ni cepat, hang ada dalam tubuh kita ni cepat tubik penyakit, guna dengan cepat banyak. Maknanya serta. Suruh badai. Suruh badai deh. Kita semua kita pada strok. Boleh kita sendiri pada strok.